Air subuh. Iyalah. Masuk. Dia dekat dalam lah kan. Jadi dia tengah-tengah. Masuk dulu. Kita orang nak pergi. Ada satu rumah yang dikatakan hantu. Rumah kedai ya? Tiga tingkat. Mana anjing yang banyak tu? Ada kat belakang. Nunggu masa. Kita keluar je dengar. Rumah 3 tingkat? Ni. Tiga tingkat lah ni. Tu yang di dekat atas kosong pun. Dia duduk dekat dua. Like korang, komen, like, share. Kita tengok pesakit ni yang kata. Dia sakit macam mana Teruk ke tadi? Dia cerita. Dia dah macam, dia juga dah macam kerasukan lah. Kerasukan katanya. Kita akan tengok kerasukan yang bagaimana. Lelaki kan? Remaja. Kalau kita buat video ni, mana tahu nampak ada benda kat badan dia. Kau pasal snooker dekat ujung tu. Snooker? Kau pun boleh masuk tu sekali. Kan, kau parking situ, kau tengok tangga nombor 2. Aku call tak angkat ni. Memanglah tak angkat, dia dah tidur. Tu je kak. Jawab pula ke kawan dia ni. Tu dia hambat lagi. Dia Keluar masa je. Ngap lah kau mana buta. Ni snooker. Mana? Ni. Oh, snooker. Snooker. Hai. Tangga nombor 3. Gonggong. Ni. Siapa yang berani membagikan daging dulu? Awak takut. Ramai sangat ni. Askar ni dah ramai dah.